Okay, orang boleh nampak? Yang ni sebab bawah lampu. Kalau bawah matahari tu memang akan nampak piaunya. Oh, tak adalah. Okay, geng. Sparkling black, okay. Anchor sparkling black, kod 50, okay. Kenapa sparkling black dia hasil dia punya finishing dia agak grey, dark grey macam tu. Yang ni customer ramai juga yang tanya. Sini, saya tunjuk. Okay, geng. Mula-mula, okay. Yang ni surfacer atau permukaan yang saya dah spray color silver lah. Korang nak pakai silver atau sparkling silver boleh. Kita tengok sparkling black nombor 50. Okay, bila kita spray sparkling black, dia memang keluar color hitam, geng. Memang keluar color hitam, tapi dia mata kasar korang akan nampak jadi macam grey sikit lah, dark grey. Tapi taklah dark grey sangat, dia ada hitam juga. Okay, korang boleh nampak? Yang ni sebab bawah lampu. Kalau bawah matahari tu memang akan nampak piaunya. Okay, so dia bukan color dark grey, bukan color grey, bukan kita nak cam, tapi sebab warna hitam kita dah campur dengan glitter sparkling. Tu yang jadi macam ni. Yang ni dia punya glitter, bling-bling tu. Korang boleh nampak Satu semburan, satu warna, ultra bebas berkarya takkan padamu. Okey, geng, hasil pun dah padu, barang pun dah padu. Okey, apa-apa masuk dalam list dulu, nanti check out, geng. Okey, komen, like and share. Jangan lupa. Roger.